Untuk workout, Apple Watch SE 3 memang dah cukup. Tapi ada 3 benda yang membuatkan Series 11 ni rasa jauh lagi premium. Akak ni tanya, first time nak pakai Apple Watch, mana yang okey? SE ataupun Series 11? Ramai orang nampak dua-dua ni macam sama je. Tapi beza paling ketara sebenarnya dekat bateri, skrin, bezel dan ketahanan skrin. Apple Watch SE 3 ni bateri dia sampai 18 jam bagi penggunaan biasa. Kalau low power mode boleh pergi sampai 32 jam. Untuk workout harian, jalan, gym, jogging, sleep tracking memang cukup. Tapi Series 11 pula bateri dia sampai 24 jam, low power mode boleh sampai 38 jam. Yang ni lebih best kalau akak jenis pakai jam dari pagi, workout petang, lepas tu nak pakai tidur malam untuk pantau tidur. Kiranya SE 3 ni cukup je, tapi Series 11 ni lagi tenang. Sebab tak rasa sangat kena fikir nak cas cepat-cepat. Lepas tu buat skrin, SE 3 punya bezel memang nampak lebih tebal. Bahagian hitam tepi tu lebih obvious. Series 11 pula skrin dia nampak lebih penuh, lebih moden dan bila tengok workout data, notification atau complication dia rasa lebih lapang. Nits pun berbeza, SE 3 sampai 1000 nits, Series 11 sampai 2000 nits. Jadi kalau pakai luar rumah atau tempat terang, Series 11 memang lebih sedap mata nak tengok. Ketahanan skrin pun tak sama tau. SE 3 dia ada Iron X glass yang lebih tahan crack berbanding dengan SE yang lama. Tapi Series 11 aluminium pula lebih fokus pada tahan cala. Dan kalau ambil yang titanium, dia pakai sapphire crystal. So jawapan jujur aku kalau akak first time dan fokus utama pada workout, ambil SE 3 pun dah ngam. Tapi kalau ada bajet lebih, nak skrin yang lagi cantik, bezel yang lagi nipis, bateri yang tahan lebih lama, Series 11 ni memang pilihan yang lagi puas hati. So korang semua wajib follow aku. Sebab apa? Sebab aku tahu semua mengenai Apple.